Hari ni aku nak masak pau, tapi aku malas nak pergi dapur. So kita masak dekat bilik je. Kita nak masak pakai periuk elektrik G-Cell. Periuk ni tak pakai gas tau, dia pakai switch je. So kita pasang dia punya switch dekat dia punya handle macam ni. Kita letak air dekat bawah ni. Lepas tu kat bahagian atas kita letak dia punya tempat steam. Ini pau dia weh. Pau Muhammad Chan, perisa ayam BBQ. Letak kat atas macam ni. Satu cukup ke? Nak dua? So letak dua macam ni. Nak on dekat sini dia ada dua level tau. Level 1 dengan level 2. So kita buat level 2 terus biar dia panas. Alright, so dah on. Kita tunggu dalam, pau selalu masak berapa minit okay, kita tunggu sampai dia berasap dan dia masak. Tengok ni, dia dah start beruap, dah start berair. Tengok dia punya penutup dia. Berasap weh. Tengok bahagian bawah dia. Air dah start mendidih. So kita tunggu lagi beberapa minit. Tekan-tekan sikit pau. Dia masih keras. Kita tunggu lagi sikit. Okey, rasa macam dah masak. So kita tutup dulu periuk ni. Tengok, nampak menelerakan betul. Tengok dia punya lembut weh. Boing 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 boing. Dia dalam dia weh. Tu dia. Dalam banyak-banyak pau, ini pau favourite aku. Jom kita try. Macam biasa, memang sedap, manis. Wow.